emas tak ada risiko? Bohong. Semua pelaburan ada risiko. Ramai fikir bila beli emas confirm untung. Tapi sebenarnya ada 3 risiko penting yang ramai orang tak tahu dan sebenarnya boleh dielakkan. Risiko nombor 1, harga turun dalam jangka masa pendek. Risiko nombor 2, emas hilang atau dicuri. Risiko nombor 3, kena tipu masa beli emas. Tapi semua ini ada jalan penyelesaiannya. Beli emas kena guna duit simpanan jangka masa panjang. Simpan dengan cara paling selamat. Dan yang paling penting, berurusan dengan syarikat yang sah dan berkredibiliti tinggi seperti Public Gold. Yang penting tuan-puan, belajar daripada pengalaman orang lain sebelum terjebak beli emas yang bukan emas sebenar, atau beli emas tak dapat emasnya, atau beli emas belum tentu boleh dijual balik. Klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu tuan-puan mengadakan simpanan emas yang selamat dengan risiko yang boleh dielakkan.